So dekat 2 tahun jugalah saya tak bagi dusun Uncle On ni. Okey, ambil kiri sini. Okey, nama glamour dia belakang Uncle On, belakang Petronas. So dekat depannya ada Petronas. Okey, sebelah kiri hospital balik pulau. Okey. Lepas saja daripada lepas daripada Petronas, ambil kanan, kita akan masuk ke dalam ke dusun lah. Oh, kat depan ni pun dah ada gerai lah, 183 Durian Balik Pulau. Kita nak pergi ke dusun. Depan ni ada juga pengumpulan. Okey, kita nak pergi ke dusun je. Inilah dia punya laluan dia. Siapa yang tanya dusun belakang Petronas ni, inilah jalan dia. Okey, masuk lagi kanan. Okey, kemudian ke kiri. Dia pusing sebenarnya dekat perumahan ni. Dalam ni dia ambil masa sikit lah. So inilah keadaan di dalam dusun lah. Kita nak tengok lah hari ni punya pengumpulan durian Uncle On ni banyak ke sedikit. Sebab dia punya dusun lagi besar lah, lagi lama lah. Kalau ni memang banyak jugalah orang yang datang lah. So saya datang ni lebih kurang 10.30 waktu bekerja. So kita tengok macam mana pula dia punya ni. So pelbagai kebun juga, kita perlu lalu. Kat sini pun ada pengumpulan. Dan ni mungkin akan dibawa keluar lah, dibawa keluar ke luar daripada Penang lah. Biasanya mungkin ke KL lah. Okay, start dekat bawah-bawah pokok ni semua ada jaring. Okay, straight lagi. Dekat atas jalan pun ada jaring. Dia nak make sure buah tu tak pecah. Sebab bila berbukit ni banyak batu sebenarnya. Jadi kalau yang kena batu tu, kebanyakan durian ni boleh pecah lah. Okey, dah semakin hampir. Okey, depan sikit lagi, depan sikit lagi. Okey, ni pun ada yang tukang pengutip buah ni. Dia dah hantar dah ni. Okey, yang ni kemudian kita belok ke kiri lah. Ada kat jaring pun ada yang ada buah. Belok ke kiri. Inilah dusun Uncle On. Nampak macam banyak buah lah. Tak ada orang lagi lah untuk pagi ni. So kita tengok lah ada rezeki ke tidak untuk pagi ni. Apa? Hantar kawan tadi. Udah merah ni. Hantar apa? Si Jackie Chan pun ada durian. Mana diorang bagi nama ni? So durian lipan.
Okey, dusun pertama yang saya lawati lah untuk kali ni. Dusun Uncle On. Dah sempatlah makan 3 biji anghir, udang merah Penang sebiji, sekilo RM30 lah, sekilo. Kemudian durian kahwin yang lain 600 dan satu lagi saya tak ingat dia punya jenis. So yang tu durian kahwin yang lain sekilo 15. So untuk kali ni memang puas hatilah. Rasa dia tu dia dah kategori pertengahan musim. So tadi yang saya tanya tadi, standard untuk musim durian luruh adalah selama 50 hari, lebih kurang 2 bulan sebenarnya. Itulah musim yang paling banyak lah buah akan luruh. Jadi dia cakap tadi udang merah pun Penang ni baru start mula luruh. Jadi yang saya makan tadi pun isi dia pun dah bagus, sedap, lembut, memang puas hati, berkrim, berlemak sikit, macam aiskrim lah. Dengan kata orang lain, siapa yang pernah makan udang merah balik pulau ni memang sedap lah. Yang ni yang saya tunggu-tunggu lah. Okey, so saya kembali semula ke tempat yang lain pula.